Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua dengar suara saya? Dengar ke suara? Dengar. Okay, Alhamdulillah. Terima kasih. Okay, kita teruskan kelas hari ni 8 hingga 9. Dalam masa 1 jam ni kita kena habiskan tajuk ni kalau ikutkan tajuk ni untuk 2 minggu, tapi disebabkan kita dah masuk, dah melangkau dah 3 minggu, minggu yang ketiga, jadi kita terpaksa cepat. So saya akan habiskan tajuk ni malam ni, jadi saya terpaksa laju sikit lah Okay, semua dah bersedia harap-harapnya. Okay, jadi saya akan teruskan, saya tak tunggu yang lambat ke, yang tak masuk ke, nanti saya akan bagi rakaman ni. Okay. Untuk yang nak buka buku teks, awak boleh buka muka surat 138. Kalau tak buka pun tak apa, awak tengok yang dekat paparan saya ni, nampak kan? Sebab saya besarkan dia punya ni. Okay. Sedia Okey, jadi tajuk malam ni ialah janji setia penduduk Yathrib. Okey, janji setia penduduk Yathrib. Okey, janji. Siapa pernah berjanji? Ada tak yang pernah berjanji? Kalau tak pernah tak apa. Kalau yang pernah berjanji, kenapa kita kena berjanji? Apa sebab kita berjanji? Satu, untuk menunjukkan kita punya tanggungjawab ataupun kepercayaan, menunjukkan kepercayaan. Contohnya, saya berjanji akan belajar bersungguh-sungguh, kan? Jadi awak percaya pada diri sendiri yang awak boleh buat, dan awak menunjukkan yang dengan janji tu awak ada rasa tanggungjawab untuk menunaikan janji awak yang awak kata nak belajar bersungguh-sungguh. Itu pentingnya janji. Jadi dekat sini untuk tajuk sirah malam ni, janji setia penduduk Yathrib. Penduduk Yathrib ni, Yathrib ni adalah nama lama bagi negara Madinah. Kalau awak biasa dengar, kalau orang yang pergi haji, pergi umrah kan, dia akan pergi ke Mekah, dia akan pergi ke Madinah. Tapi masa zaman dulu dia tak dipanggil dengan nama Madinah, dia dipanggil dengan nama Yathrib. Yathrib, Yathrib. Nama lama dia. Nama lama Madinah yang sekarang. Okay, jadi kita hari ni kita nak nak berfokuskan kepada apa dia janji penduduk Madinah. Okay. Jadi kita lihat dekat sini, okay, ini adalah perjanjian bertulis yang dibuat semasa zaman tu lah lebih kurang. Ini adalah perjanjian. Ada memorandum, ada dia punya dia punya macam, kalau macam dekat kelas ada peraturan dekat dalam kelas kan, ada diletakkan peraturan dalam kelas, ditampalkan dekat dinding supaya awak mematuhi peraturan dalam kelas. Lebih kurang macam tu jugalah. Ada dia punya guideline dia, ada dia punya peraturan-peraturan yang kena buat. Maksudnya. Okay. Okay, mengapakah janji penting dalam kehidupan manusia? Macam yang saya kata tadi, janji ni penting untuk kita mempercayai, dipercayai, dan untuk menunjukkan rasa tanggungjawab tentang janji yang kita dah buat. Okay. Okay, seterusnya yang pertama kita lihat dekat sini, okay, latar belakang masyarakat Yathrib. Sebelum kita nak masuk tentang apa dia janji masyarakat Yathrib ni, masyarakat Madinah ni, negara Madinah ni, apa dia punya latar belakang. Contoh macam Malaysia, contoh macam Negeri Sembilan, ataupun Senawang Indah, ataupun Taman Bandar Senawang, ataupun mungkin awak tinggal dekat Taman Jasmine. Apa dia latar belakang masyarakat yang ada dekat situ. Untuk kita lebih mendalami, lebih memahami sirah ataupun sejarah, kita kena meletakkan diri kita ataupun kita kena bayangkan diri kita berada pada zaman tersebut. Walaupun kita belum lahir kan. Ni zaman Nabi kan. Jadi kita bayangkan yang kita berada semasa
semasa cerita tu. Jadi bila kita membayangkan kita berada bersama masa dalam cerita, dalam penceritaan tu, jadi kita lebih mudah faham. Okay, kemudian kita lihat kat sini yang pertama, gambar yang pertama ni, Yathrib kini dikenali sebagai Madinah. Dulu macam saya kata tadi, Yathrib ni nama lama, nama baru dia ialah Madinah. Bumi Yathrib subur dengan pelbagai tanaman dan buah-buahan. Dekat Yathrib ni kalau awak tengok dekat sini, ni ada pokok kurma, kan, pokok tamar. Dia subur, negara dia subur dengan pelbagai tanaman dan buah-buahan. Kemudian pekerjaan utama penduduknya ialah bertani dan berdagang. Kebanyakan mereka menyembah berhala. Okey, yang pertama point dia yang kat sini, yang pertama ialah dia punya bumi dia subur. Tanah yang dekat Madinah tu subur. Bila subur ni maksudnya dia boleh bercucuk tanam. Ada banyak pokok-pokok, ada banyak buah-buahan, kan. Okey, kemudian bila dah ada banyak tanaman, ada banyak buah-buahan, jadi pekerjaan utama orang yang tinggal dekat Madinah tadi tu ialah bertani. Tahu tak bertani apa dia? Bercucuk tanam lah, bertani, berkebun, tu maksudnya bertani dan berdagang. Berdagang ni berniaga lah, berniaga hasil tanaman. Yang tadi tu lah, dia jual lah, kalau kat sana ada kurma, banyak kurma, dia jual lah kurma. Berdagang dia jual lah, kalau ada unta, kalau ada apa binatang-binatang yang lain dia akan jual lah. Itu maksudnya berdagang. Dia berdagang daripada satu tempat ke tempat yang lain. Okay. Kebanyakan mereka menyembah berhala. Masa zaman tu memang Islam belum lagi disebarkan secara meluas. Sebab itulah ada penghijrahan Nabi dari Mekah ke Madinah. Sebab dekat sana menyembah berhala. Mekah pun sama, asal-asalnya dulu semua menyembah berhala. Bila datangnya Nabi, jadi sedikit demi sedikit diorang masuk Islam, jadi diorang tak menyembah berhala. Okay. Yang ni ada 3 poin. Yang pertama, bumi Yathrib subur dengan tanaman dan buah-buahan. Kemudian pekerjaan dia bertani dan berdagang. Kemudian yang ketiga, diorang sembah berhala. Diorang punya agama diorang. Okay. Yang seterusnya, mereka terdiri daripada pelbagai kabilah, antaranya kaum Aus, Khazraj dan beberapa puak Yahudi seperti Bani Nadir, Qainuqa dan Bani Quraizah. Okey, dekat sini ni awak tengok ni kan, ada kuda, diorang ni berperang ni, ada ni kan, ada pedang, ada apa ni? Ada apa nama ni? Masa hilang nak lupa apa benda. Apa benda ni? Macam dulang ni, perisai, perisai kan. Dia punya ada perisai, ada apa? Ada pedang. Okay, jadi diorang ni sebenarnya diorang ni ada banyak kabilah. Kabilah ni dia macam kaum, dia macam kumpulan-kumpulan tau. Dia ada banyak kumpulan. Contohlah macam dekat kelas awak kan. Awak ada ramai, awak katalah awak ada 30 orang tu, daripada 30 orang tu ada 5 kumpulan, maksudnya yang 5 orang tu dia dengan geng-geng tu je. Yang ni 6 orang, yang ni 5 orang, yang ni mungkin 7 orang kan. Dia kumpulan tu je. Kalau dia nak pergi mana-mana dengan kumpulan dia. Macam tu lah maksudnya. Dia ada dia punya kumpulan-kumpulan dia, kabilah-kabilah dia. Antaranya kaum Aus, Khazraj dan antaranya kaum Aus dan Khazraj ni orang Islam. Kalau orang Islam nama dia kaum Aus dengan Khazraj. Dan beberapa puak Yahudi ni maksudnya orang yang bukan Islam, seperti Bani Nadir, Qainuqa dan Bani Quraizah. Memang tiga puak ni, 3 kabilah ni dia yang paling glamour dekat sana. Kalau macam Islam punya Aus dan Khazraj, kumpulan Aus dan kumpulan Khazraj. Kalau yang Yahudi ni, yang orang bukan Islam, nama kumpulan dia Bani Nadir, Qainuqa dengan Bani Quraizah. Jadi ada 5 kumpulan dekat sana. Kalau kita baca sejarah daripada sirah sebelum-sebelum ni, memang itu je lah yang selalu keluar. Daripada darjah berapa awak belajar sirah, memang ini je kumpulan-kumpulan yang selalu ada. Aus, Khazraj, Nadir, Qainuqa dengan Quraizah. Okay. Kemudian
Mereka sering bersengketa dan berperang macam dalam gambar yang tadilah, dengan ada pedang, ada tombak semua kan. Sebab memang dia orang ni suka bergaduh. Suka berperang, ada je perselisihan faham. Kaum Yahudi mendakwa Nabi terakhir akan lahir dalam kalangan mereka. Orang Yahudi, orang bukan Islam, dia kata Nabi yang terakhir akan lahir dalam kalangan mereka. Maksudnya yang daripada grup bukan Islam. Dia selalu bergaduh. Dia kata Nabi Muhammad kita dapat perkabaran, dia kata kan, ada Nabi terakhir akan lahir. Nabi tu nanti dia keluar, dia adalah dari keturunan kaum kita, dia kata kan. Jadi bergaduh-gaduh lah. Dia mengatakan yang Bani Nadir kata tak daripada kumpulan aku, yang Qainuqa kata bukan daripada aku, yang Bani Quraizah pun sama, dia kata tak, dia nanti Nabi tu daripada kumpulan daripada kaum kita orang, cakap macam tu kan. Okay. Jadi seterusnya dekat sini, disebabkan dakwaan tersebut, penduduk Yathrib ternanti-nanti kemunculan Nabi tersebut. Sebab dengar kabar berita kata yang ada Nabi terakhir tu akan daripada kumpulan ni, kata yang ni bukan, yang ni ya, macam tu kan. Jadi diorang ni ternanti-nanti, mana dia Nabi yang terakhir ni, lahir muncul daripada kumpulan mana kan. Jadi diorang ternanti-nanti, mana dia Nabi tu kan. Kemudian pada tahun ke-11 kenabian, seramai 6 orang lelaki dari Yathrib datang menunaikan haji dan memeluk Islam. Masa tahun ke-11 kenabian, masa tu Nabi dah lahir dah, tapi diorang tak tahu pun kemunculan Nabi tu dah lahir sebab diorang kan menunggu-nunggu Nabi lahir kan. Padahal Nabi dah lahir dekat Mekah kan. Jadi pada tahun ke-11 Nabi menjadi Nabi. Maksud tahun ke-11 kenabian ni maksudnya Nabi menjadi Nabi dah 11 tahun dah. Selepas Nabi menjadi Nabi, pada tahun ke-11 ni Nabi bersama 6 orang lelaki dari Yathrib datang menunaikan haji, bukan Nabi. Seramai 6 orang lelaki dari Yathrib datang menunaikan haji dan memeluk Islam. Maksudnya orang yang daripada yang bergaduh tadi ni, kan ada 5 kumpulan dekat Madinah ni kan, dekat Yathrib ni, diorang ni ada 6 orang lelaki pergi ke Mekah. Sebab masa tu Nabi dekat Mekah. Nabi kan lahir dekat Mekah kan. Nabi lahir dekat Mekah. Jadi Nabi masa tu dekat sana, dekat Mekah. Kemudian 6 orang lelaki dari Madinah ni, dia datang pergi menunaikan haji. Tahu tak haji tu apa dia? Yang pergi dekat mengelilingi Kaabah tawaf tu kan. Dan memeluk Islam. Mereka berjanji menyebarkan ajaran Islam di Yathrib dan kembali bertemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada musim haji tahun berikutnya. Diorang ni jumpa Nabi masa tu. Kan diorang tak tahu. Diorang kata yang orang Islam lah, Bani Aus, kumpulan Aus dan Khazraj tadi tu kan. Dia tak tahu lagi Nabi ada kan. Jadi masa pergi buat haji dekat Mekah tu, diorang berjumpa dengan Nabi, kemudian diorang berjanji dengan Nabi untuk sebarkan Islam dekat Madinah. Sebab diorang dari Madinah, dari Yathrib tadi tu, Madinah pergi ke Mekah. Lepas tu dah selesai buat haji, diorang balik-balik kan dekat diorang punya negara kan, Madinah. Jadi dia berjanji dengan Nabi untuk pergi balik untuk tahun depan, datang balik dengan bawa lagi ramai yang nak mengerjakan haji. Awak boleh faham tak setakat ni? Ada ke yang tak faham? Boleh faham tak? Okey, kalau ada yang tak faham bagi tahu Okey, seterusnya faham ke? Ada yang nak tanya? Faham. Okey, alhamdulillah. Saya risau juga sebab sirah ni tajuk dia kena, macam mana nak kata dia, sebab kita tak nampak benda tu kan. Awak kena faham betul-betul, kena fokus betul-betul. Lainlah tajuk ibadah ke, tajuk adab ke, dia senang nak faham kan. Okay, saya mute kan Okey, seterusnya. Dekat sini, bangsa Yahudi mempunyai bilangan Nabi yang paling ramai
namun mereka selalu mendustakan para nabi dan membunuh mereka. Ni Yahudi pun dia adalah bilangan nabi dia daripada bangsa Yahudi. Tapi mereka ni selalu mendustakan, dia selalu membohong, membohong pula. Dusta ni menidakkan para nabi, lepas tu dia bunuh. Jadi ni Yahudi punyalah. Okey, seterusnya perjanjian Aqabah yang pertama. Okey. Yang daripada tadi tadi awak kena ingat yang tadi kumpulan pertama daripada Madinah 6 orang, kumpulan pertama dari Madinah tadi 6 orang dia pergi buat haji, pergi kat Mekah. 6 orang pada tahun ke-11 kenabian. Okey, sekarang ni nak cerita pula berlakunya perjanjian Aqabah pertama ni pada tahun yang ke-12 kenabian tu. Maknanya tahun depannya tu. Yang 6 orang tadi settle. Okay? Dia dah balik. Dia kata dia janji nak bawa lagi ramai orang Islam nak pergi haji kan. Okay, ni cerita dia. Yang tahun selepas tu. Pada tahun ke-12 kenabian, 5 daripada 6 orang Yathrib yang telah bertemu Rasulullah pada tahun lalu kembali datang menemui Nabi bersama-sama 7 orang yang baru memeluk Islam. Maksudnya pada tahun ke-12 kenabian, contoh tahun lepas adalah tahun ke-11, tahun ni tahun ke-12. Jadi yang datang 6 orang daripada yang tahun lepas tu kan, yang 6 orang tahun lepas 6 orang datang kan pergi buat haji. Tapi bukan 6 orang yang datang, hanya 5 orang aja yang datang pergi balik tunaikan haji dan dia bawa lagi 7 orang bersama-sama untuk menunaikan haji. Maknanya yang datang pada tahun ke-12 ni adalah seramai 12 orang. Tahun pertama 6 orang, tahun kedua 12 orang, 12 orang. Okey. 5 orang yang lama dengan 7 orang yang baru peluk Islam. Okey. Nabi Muhammad sangat gembira dengan kedatangan mereka. Memang betul lah dikotakanlah janji tu. Sebab diorang dah berjanji dengan Nabi kan. Dia kata okey tahun depan dia janji nak datang balik, nak bawa lagi ramai lagi yang memeluk Islam dan nak pergi buat tawaf haji. Kan? Nabi pun gembira. Lepas tu Nabi kata, okey, Nabi Muhammad meminta mereka supaya berjanji setia 6 perkara kepada baginda. Okey, Nabi kata, okey, saya nak korang ni 12 orang ni, dia kata kan. Okey, macam itulah lebih kurang kan nak bagi awak faham kan. Okey, korang yang 12 orang ni saya nak kena buat 6 benda ni. Ni yang dinamakan perjanjian Aqabah pertama. Inilah dia punya poin penting perjanjian Aqabah pertama. Okey, yang pertama tidak syirik kepada Allah. Tidak menyekutukan Allah. Apa dia maksud tidak syirik, tidak menyekutukan Allah? Maksudnya tidak percaya bahawa ada kuasa lain selain daripada Allah. Ada Tuhan lain selain daripada Allah. Hanya satu je. Tuhan itu hanya satu. Esa, tunggal. Tak ada yang selain daripadanya. Itu maksudnya tidak syirik kepada Allah. Okay. Yang kedua dia kata korang ni kena berjanji jangan mencuri. Sebab diorang memang diorang punya macam bukan budaya, diorang punya macam tabiat lah. Tabiat dia suka mencuri. Masa zaman jahiliah lah, masa zaman belum ada Islam. Dia tidak mencuri. Kemudian tidak berzina dia kata. Kemudian tidak membunuh anak perempuan. Sebab masa zaman tu memang diorang tak suka anak perempuan. Anak perempuan lahir je bunuh. Yang tinggal anak lelaki je. Kemudian tidak melakukan fitnah. Tidak melakukan fitnah ni maksudnya tidak buat-buat cerita. Fitnah kan? Fitnah tahu kan fitnah? Maksudnya benda tu cerita yang direka-reka. Maksudnya tak ada pun berlaku benda tu tapi dia buat-buat cerita, dia fitnah orang tu. Contohnya orang tu tak mencuri. Tapi dia kata orang tu dia kata dia mencuri. Macam tu kan. Tu adalah fitnah lah Okey, seterusnya nombor 6, setia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setialah kepada Nabi tu. Setia kepada Nabi. 6 benda ni adalah yang perlu diorang
diorang ikut, diorang percaya. Diorang kena ikut. Ini adalah perjanjian Aqabah pertama. Okey, kemudian mereka dengan berbesar hati mentaati perjanjian tersebut. Diorang kata okey. On. Kita orang terima, kita orang berjanji. Apabila mereka ingin kembali ke Yathrib, Nabi Muhammad mengutuskan Mus'ab bin Umair bersama-sama mereka untuk mengajar ajaran Islam. Okey. Kan dah ada 12 orang kan? Jadi sebab bila Nabi dah ada dah ramai pengikut, dah 12 orang, jadi Nabi dengan rasa sukacitanya dia mengutuskan sahabat dia bernama Mus'ab ni untuk balik, untuk pergi pula ke Madinah. Dia maksudnya Nabi ni hantar kawan lah, kan katalah kawan Nabi yang memang kuat ajaran agamanya, macam itulah nak bagi awak faham kan. Nabi ada kawan yang memang kuat agamanya, yang boleh terangkan semua tentang Islam. Jadi Nabi menghantar kawan dia yang Mus'ab tadi ni, hantar pergi. Nah, Mus'ab kau pergi ikut yang 12 orang tadi ni pergi Madinah. Kau sebarkan Islam dekat Madinah. Tambah lagi bilangan. Sekarang ni baru ada 12 orang. Pergi sama-sama dengan diorang, pergi. Tahun depan datang balik buat haji. Macam itulah lebih kurang. Okey, kemudian ini merupakan bukti Nabi Muhammad sangat memberikan perhatian kepada dakwah dan perkembangan ilmu. Okey, kalau kita lihat kat sini, mengapakah Nabi Muhammad memilih 6 perkara dalam perjanjian Aqabah pertama? Kenapa Nabi pilih 6 benda ni? Yang paling penting yang orang yang baru masuk Islam ni, yang benda penting yang kena pegang. Yang pertama, manusia tidak ada pedoman dalam kehidupan. Menjamin hak masyarakat selamat. Meruntuhkan sistem kekeluargaan. Okey, ni semua adalah dia punya dia punya keterangan tentang contoh yang pertama, tidak syirik kepada Allah. Supaya manusia tidak lagi ada pedoman dalam kehidupan, sebab diorang kan tak ada ni, diorang kan ada yang bertuhankan matahari. Diorang kata matahari tu sebabkan dia ada cahaya, dia ada macam ada power lah kan. Jadi ada yang bertuhankan matahari, ada yang bertuhankan bulan, ada yang bertuhankan berhala. Dia rasa macam berhala tu ada kuasa kan. Jadi bila diorang ni dah dikatakan pegangan dia adalah Allah itu yang tunggal, yang esa. Jadi supaya diorang tadi tu berpegang bahawa Allah sahaja yang satu. Itu dia punya point yang pertama. Jangan mensyirikkan Allah. Percaya Allah sahaja yang esa. Jangan percaya ada Tuhan lain selain daripada Allah. Okey. Seterusnya, menjamin hak masyarakat selamat. Supaya tidak mencuri kan. Bila kita mencuri kan, orang lain rasa tak selamat, betul tak? Contohlah macam awak dekat kelas kan. Kalau misal kata tak diingatkan selalu, tak boleh nak mencuri, tak ada spot check dekat sekolah apa kan. Ada je kawan yang nak mencuri kan, betul tak? Jadi semua rasa macam tak selamat kan. Jadi bila diwar-warkan supaya tak boleh mencuri, sentiasa diingat-ingatkan, jadi semua takut, semua tak jadi nak mencuri. Okay, seterusnya meruntuhkan sistem kekeluargaan ni bila berzina ni, sebab bila berzina mak dan ayah tidak sah taraf, bukan mak sebenar, lahirlah anak luar nikah kan. Jadi keturunan dia pun adalah keturunan yang tak sah lah. Jadi untuk untuk menjadikan sistem kekeluargaan dalam Islam, dia mesti melalui perkahwinan yang sah. Mesti berkahwin dahulu. Bukan boleh main macam nak kahwin dengan ni lah, main suka hati nak pergi dengan orang ni kan, tak boleh. Dia mesti ada mengikut perundangan dia untuk mewujudkan sistem kekeluargaan Islam. Okey, seterusnya meruntuhkan ini dah sudah, menjaga keselamatan manusia, tidak melakukan fitnah macam yang saya kata tadilah. Contoh kalau misal kata awak katalah awak tak mencuri,
Tapi kawan katalah pemadam kawan awak hilang. Lepas tu kawan awak kata awak mencuri, kan? Dia fitnah awak. Ya, dia lah yang ni, padahal dia tak nampak pun, kan? Tak nampak pun awak mencuri. Padahal dia yang letakkan pemadam tu dekat meja awak, kan? Lepas tu dia kata awak pula mencuri, kan? Jadi kalau misal kata kita tidak melakukan fitnah, jadi dia akan menjaga keselamatan manusia. Macam yang tadi itulah, menjamin hak masyarakat selamat. So tidak adalah rasa kacau bilau, rasa macam sikit-sikit nak bergaduh, kan. Okay, seterusnya setia kepada Rasul tadi, mengelak daripada berlaku ni mengelak daripada berlaku kekacauan dan huru-hara ni, yang ni fitnah tadi. Oh ni tidak membunuh anak perempuan, silap pula saya. Tidak membunuh anak perempuan tu yang menjaga keselamatan manusia, sama macam tadi ni tidak membunuh anak perempuan. Sama lah tu, dia macam menjaga keselamatan manusia. Yelah, bila lahir je bila orang nak bersalin je, dia lahir dia dah risau dah, kan. Rasa alamak, anak lelaki ke perempuan, dah risau, dia rasa macam tak selamat. Kalau dapat anak perempuan ni, alamak mesti kena bunuh, macam tu, kan. Okay, tidak melakukan fitnah tadi, mengelak daripada berlaku kekacauan dan huru-hara, kacau bilau, kan. Sebab bila banyak berlaku fitnah, hidup rasa tak tenteram. Kemudian sentiasa dipimpin ke jalan kebenaran bila diorang setia kepada Rasul. Sebab Rasul sentiasa sentiasa memberi sentiasa memimpin diorang lah, sentiasa memimpin diorang, sentiasa menasihati diorang dengan syarat diorang setialah kepada Rasul. Kalau tak setia, kalau tak nak dengar cakap Rasul, macam mana, kan? Tak juga boleh, betul tak? Okay, seterusnya tu dah. Okay, ni adalah perjanjian Aqabah yang pertama. Okay, seterusnya perjanjian Aqabah yang kedua. Okay, ingat fakta-fakta ni, sirah ni dia banyak fakta, jadi takut awak keliru. Sebab itu bila belajar sejarah ni dia kena jadikan kita ada kat situ. Okay, perjanjian Aqabah kedua pula, ni tahun lagi satunya. Mula-mula tahun ke-11. Masa tu ada berapa orang tadi? Ada 6 orang. Lepas tu perjanjian Aqabah kedua, tahun depannya tu tahun ke-12 kenabian, yang tu ada 12 orang. Kemudian tahun ke-13 kenabian. Okay, kita tengok dekat sini pula. Pada tahun ke-13 kenabian, sebanyak 70 orang daripada Yathrib, termasuk 2 orang wanita, telah datang bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lagi bertambah ramai. Kalau tahun ke-11 dia 6 orang, tahun ke-12 12 orang, tahun ke-13 jadi 70 orang. Daripada 70 orang ni, ada pula 2 orang wanita telah datang bertemu. Maksudnya ada 70 orang ni datang ke Mekah menunaikan haji. Okay? Dalam perjanjian kali ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah meminta mereka supaya berjanji setia kepada baginda untuk, yang ni dia janji yang lain pula. Yang tadi janji yang pertama, ada 6, kan. Yang kali ni perjanjian Aqabah kedua pula ada 5 yang diorang kena buat. Okey, azan saya berhenti kejap, lepas azan ni kita sambung balik. Okey? Okey. 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 Solat dulu. Baik, Pak Didam. Baik. Baik. Okey. Hai, Pak Didam. Apa? Kau siapa siap? Ni siapa bodoh?
Jangan jangan bercakap. Bila awak bercakap, nanti dekat dalam rakaman Google Meet tu akan keluar balik apa yang awak cakap sekarang ni. Sebab tu dalam rakaman kita kena saya suruh mute je. Nanti akan mengganggu ni. Mikrofon tu kena mute. Esok kau pergi sekolah naik basikal tak? Naik. Okey. Ulangkan sekali lagi, jangan cakap benda-benda lain selain daripada pelajaran sebab dalam rakaman ni nanti akan keluar, semua orang akan tengok sebab benda ni saya akan publikkan di YouTube. Sebab tu rakaman ni biar benda-benda yang baik sahaja tentang pelajaran. Okey, kita teruskan. Yang pertama tadi Perjanjian Aqabah kedua yang Nabi Muhammad minta diorang supaya berjanji. Tadi Perjanjian Aqabah pertama ada 6 benda yang diorang kena janji dan pada Perjanjian Aqabah yang kedua ada 5 benda yang diorang kena ikut, kena buat. Yang pertama, mendengar dan mentaati Nabi Muhammad dalam semua keadaan. Maksudnya diorang kena dengar dan taat kepada Nabi, apa-apa perkara sekalipun diorang kena dengar dan taat. Sebab itulah yang berlaku kalau awak pernah dengar cerita tentang kekalahan dalam peperangan kan, disebabkan diorang tak dengar cakap Nabi. Nabi kata stay dekat puncak gunung supaya jangan pergi mana-mana, walaupun ada harta kekayaan dekat bawah jangan pergi ambil, Nabi cakap. Tapi diorang tak nak dengar, diorang rasa macam kita dah nak menang ni kan, jadi diorang pun tak apalah, tak payah dengar cakap Nabi, dah tak ada ni, confirm dah menang ni. Dia pun turun ambil nak pergi ambil harta rampasan kat bawah kan. Sekali musuh datang daripada belakang gunung, maka kalahlah tentera Islam pada waktu tersebut, disebabkan diorang tak nak dengar dan taat perintah Nabi. Okey, seterusnya yang kedua,
membelanjakan harta di jalan Allah sama ada ketika senang atau susah. Maksudnya bersedekah. Bersedekah ni pun niat kerana Allah, bukannya bersedekah dengan niat menunjuk-nunjuk, kan? Menunjukkan yang kita rasa, oh kita hari ni kaya, kita banyak duit, kita tunjuk-tunjuk ke orang, bukan macam tu. Sama ada ketika senang atau susah. Biasanya bila kita dah senang, bila kita dah kaya baru kita nak bersedekah, kan? Tapi bukan, bila kita kaya, bila kita susah pun kita boleh bersedekah, digalakkan bersedekah. Sebab satu kebajikan yang kita bagi berganda-ganda pahala kebajikan yang Allah beri. Kalau satu dibalas dengan 10, macam tu. Kalau kita bagi 10 sen, Allah gandakan RM1. Macam tu lah lebih kurang. Okay, seterusnya yang ketiga, menyeru manusia kepada kebaikan dan menolak kemungkaran. Mengajar orang lain supaya buat baik. Dan nampak benda yang tak baik tu, ni nasihatkan supaya jangan buat benda-benda yang tak elok, yang mungkar. Ni yang diorang kena buat. Okay, seterusnya, tabah menghadapi celaan orang kafir. Sebab diorang kan asalnya kafir. Diorang asalnya kan bukan Islam. Bila diorang bukan Islam, baru masuk Islam, memang diorang akan dicela, diorang akan dikritik, diorang akan dicaci, diorang akan dicerca dengan pelbagai kata-kata. Jadi Nabi dah pesan siap-siap supaya tabah menghadapi diorang punya celaan, makian. Kalau dia nak kata sial ke, dia nak kata apa, lahanat ke, dia nak kata macam ayat-ayat kita sekarang ni lah kan. Dia nak kata apa benda lagi perkataan-perkataan yang tak elok, bodoh ke apa ke benda kan. Buat tak tahu je, pekakkan telinga. Tabah menghadapi diorang punya celaan. Itu maksud dia. Kemudian yang keenam, melindungi Nabi Muhammad sebagaimana melindungi diri dan keluarga sendiri. Kena sayang Nabi melebihi sayang kepada diri sendiri ataupun keluarga sendiri. Sampai macam tu lah tahap dia. Lindungi Nabi. Kalau misal kata contoh, Nabi pernah kena baling dengan batu sampai berdarah. Kemudian Nabi pernah diletakkan duri di sepanjang perjalanan sampai ke rumah dia kan, sampai berdarah kaki Nabi. Nabi juga pernah diletakkan tahi semasa dia tengah sujud kan. Jadi siapa yang ada pada zaman Nabi, siapa yang berperang bersama dengan Nabi, dia kena melindungi Nabi. Lebih lagi daripada melindungi diri sendiri. Biar dah dia rasa, biar dia mati, tapi biar Nabi selamat. Macam itulah maksud dia. Dia sayang melebihi daripada diri dia dan ahli keluarga dia. Okey, seterusnya. Perjanjian Aqabah merupakan salah satu sebab kepada berlakunya hijrah Nabi Muhammad dan umat Islam ke bumi Madinah Al-Munawwarah. Perjanjian yang tadi tu, Aqabah tu, perjanjian Aqabah pertama dan yang kedua adalah salah satu sebab kepada berlakunya hijrah Nabi. Apa maksud dia? Berlakunya perpindahan Nabi dari Mekah ke Madinah. Nabi selama 13 tahun kan? Selama 13 tahun di Mekah, betul tak? Jadi Nabi berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Selepas dia dah berdakwah dekat Mekah, kemudian dia pindah ke Madinah. Sebab itulah berlakunya perjanjian Aqabah ni, salah satu sebab dia. Berlakunya perpindahan Nabi dari Mekah ke Madinah sebab dah ramai penduduk Madinah yang telah diislamkan. Itu antara salah satu sebab dia. Okey, kemudian kalau ada yang tanya, ada yang mungkin ada yang macam pelik, kenapa nama dia Aqabah? Kan? Kenapa tak nama dia yang kita mudah faham? Kan? Okey, Aqabah tu sebab berlakunya di tempat yang bernama Aqabah, tempat tu. Sebab itu dinamakan perjanjian Aqabah. Aqabah 1 dan Aqabah yang kedua. Aqabah 1 tadi yang perjanjiannya diorang kena buat yang 6 perkara tu. Jangan keliru pula perjanjian Aqabah pertama 6 benda yang diorang kena buat, yang diorang berjanji setia. Kemudian pada tahun berikutnya diorang berjanji lagi untuk perjanjian Aqabah yang kedua ada 5 lagi benda. Nanti dekat hujung-hujung nanti saya akan bagi kuis
dan awak boleh jawab lah dia punya tu. Nanti saya akan letakkan markah PBD berdasarkan markah yang awak dapat malam ni. Okey, seterusnya tak banyak dah ni, tinggal sikit je, jap. Tengok ada lagi tak? Ada dua lagi, dua muka surat je. Yang pertama, yang ni. Kepentingan perjanjian Aqabah pertama dan kedua. Kenapa pentingnya perjanjian ni? Apa pentingnya? Kenapa diorang kena buat perjanjian? Yang pertama, untuk agama. Terhindar daripada syirik dan kekufuran. Ialah sebab diorang dah janji jangan menyekutukan Allah. Percaya Allah hanya satu, kan? Jadi diorang akan terhindar daripada mengatakan Allah ada yang lain. Allah ada lagi yang lain, ada kuasa lain selain daripada kuasa Allah. Jadi dihindarkan supaya diorang tak berlakulah syirik ataupun menyekutukan Allah ataupun menjadi kafir semula. Kemudian yang kedua, kecintaan kepada Nabi Muhammad semakin bertambah. Itu sebabnya bila buat perjanjian ni dia semakin percaya, semakin cinta kepada Nabi. Yang kedua, tentang nyawa. Kepentingan kepada nyawa, nyawa terpelihara dan dihargai. Sebab apa? Sebab tadi kan diorang suka bunuh anak perempuan, kan? Jadi terpeliharalah nyawa. Tak adalah lagi yang bila lahir je anak perempuan kena bunuh. Lahir je perempuan kena bunuh. Keselamatan manusia terjamin daripada diorang yang suka mencuri. Kan diorang tak boleh mencuri kan? Nabi kata jangan mencuri. Jangan buat fitnah, Nabi kata kan. Jadi diorang akan lebih rasa selamat. Seterusnya dari segi akal pula terpelihara daripada anasir yang merosakkan akal dan fikiran. Terpelihara daripada unsur-unsur yang boleh merosakkan akal fikiran bila dia dah percaya kepada Allah yang Maha Esa. Bila diorang telah terdidik untuk tidak melakukan fitnah, untuk tidak percaya kepada benda-benda yang mungkar. Seterusnya, memuliakan kedudukan manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi. Ini macam tadilah. Allah dah manusia ni adalah salah satu makhluk yang paling mulia. Dah diberi akal fikiran kan. Berbanding lembu, ayam, kucing. Ada akal fikiran tak? Ada akal fikiran tak? Tak ada. Diorang tidak ada akal fikiran. Diorang cuma ada otak sahaja. Tapi diorang tak boleh nak membezakan mana yang baik, mana yang buruk. Contohnya ayam. Kan? Kalau kita beri, kalau kita ayam ke kucing ke lembu ke tak kisahlah kan. Kalau kita bagi, kita tabur je dia punya dedak ayam tu kan. Ada ke dia pilih kalau dedak tu terkena dekat tahi dia ke, dekat kencing dia ke, ada ke dia pilih ini tak nak, ni dah kena kencing, yang ni dah kena tahi. Dia tak ada, dia makan je semua kan. Sebab itu dia tak ada akal. Jadi manusia ni Allah dah ciptakan sebaik-baik makhluk. Jadi Allah muliakan kedudukan manusia ni, janganlah dibunuh. Kan? Seterusnya, menghormati hak milik setiap individu. Ni dari segi harta pula. Kalau orang tu harta banyak, janganlah dicuri-curi pula. Kan? Harta terpelihara daripada pencerobohan. Samalah. Mengelakkan daripada pergaduhan, perselisihan, kemungkaran. Kemudian menjaga maruah. Maruah manusia dijaga bila tidak ada berlakunya zina, kan? Menghormati setiap hak individu. Setiap individu ada hak masing-masing. Seterusnya, yang terakhir. Kalau kita ada lebih masa, saya terus buat quiz terus je lah. Tapi kalau misal kata tak cukup masa, saya akan bagi link je. Nanti awak boleh jawab kemudian. Iktibar penerimaan masyarakat Yathrib terhadap dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iktibar ni pengajaran. Pengajaran penerimaan masyarakat Madinah, masyarakat Yathrib terhadap dakwah Nabi. Yang pertama, ni ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ada 4. Ada 4. Yang pertama, mencari kebenaran. Penduduk Yathrib ternanti-nanti kemunculan Nabi Muhammad. Jadi kita dekat sini,
kita hendaklah berusaha mencari ilmu dengan bersungguh-sungguh agar mendapat pedoman ke jalan yang benar. Okey, ni mencari kebenaran. Kan tadi diorang menanti-nanti kan kemunculan Nabi Muhammad kan. Jadi kita ni hendaklah berusaha mencari ilmu dengan bersungguh-sungguh agar mendapat pedoman ke jalan yang benar. Janganlah percaya kepada benda-benda yang yang sebagai yang kata kabar angin yang entah apa-apa kan. Kalau kita nak dapatkan sumber tu, biar dapatkan daripada sumber ilmu yang betul dan bersungguh-sungguh. Okey, seterusnya ketaatan dan kesetiaan. Dengar dan taati Rasulullah SAW. Kita hendaklah mematuhi perintah Allah dan Rasul serta menjunjung tinggi undang-undang. Ini adalah taat dan setia. Patuhi perintah Allah. Masa zaman diorang taat Rasul kan. Masa zaman kita pun sama sebab Rasul yang telah menyebarkan agama Islam. Jadi kita hendaklah Rasul kata kita kena ikut apa yang Allah suruh dan tinggalkan apa yang Allah larang. Jadi kita hendaklah mematuhi apa yang Allah suruh dan Rasul suruh serta menjunjung tinggi undang-undang. Undang-undang ni maksudnya kalau masa zaman Nabi tu dia adalah dia punya undang-undang macam tadi, perjanjian Aqabah kan. Macam kita yang ada dekat Malaysia sekarang ni adalah kita punya akta-akta kita, ada perlembagaan kita kan. Ikut undang-undang negara kita kan. Jadi benda-benda tu yang kita kena patuhi. Macam juga awak berada dekat dalam kelas, kena ikut peraturan dalam kelas. Kalau dekat sekolah, kena ikut peraturan dekat sekolah. Tak boleh ikut suka hati je, nak pakai baju apa, nak pakai kasut apa, nak datang pukul berapa, ikut peraturan. Okey, seterusnya jauhi akhlak yang keji. Jauhi akhlak yang keji, tidak mencuri dan berzina. Yang tadilah tidak mencuri dan berzina, sentiasa menjauhi perkara-perkara mungkar dan dilarang. Tak bolehlah tak boleh buat benda-benda yang Allah dah kata tak boleh, jangan buat. Sebab ada sebab dia. Okey, seterusnya membina perpaduan dan kasih sayang, tidak melakukan fitnah dan pembunuhan. Kita perlulah sentiasa bersikap adil dan hormat menghormati sesama manusia. Tidak melakukan fitnah. Kita tak boleh nak tuduh kawan kita benda yang mungkin dia tak lakukan tapi kita kata dia buat. Ataupun benda-benda lain. Contohnya dekat media sosial. Kan ada ramai yang tak tahu benda yang sebenar yang berlaku kan. Tak kiralah dalam cerita apa pun, mungkin kita dengar cerita tentang Zain Ryan ke, ataupun mungkin kita dengar cerita yang tentang yang ada meninggal yang Roti John tu punya adik lah apa benda lah kan. Benda tu kita ni tak tahu apa-apa, kita hanya sekadar pendengar, kita dengar je. Jangan kita pula yang sama sekali mencaci maki padahal kita tak tahu apa benda. Elok kita berdiam, jangan buat fitnah. Tu benda yang kita paling takut. Sebab dengan fitnah ni kita kena bukan senang nak dosa kita nak diampunkan sebab bila kita memburukkan seseorang, kita fitnah seseorang, kita kena minta maaf balik dengan orang yang kita dah fitnah. Selagi kita tak minta maaf, selagi itulah dosa kita dengan dia sampai hari akhirat, tak padam. Okay, sama juga dengan pembunuhan. Kita hendaklah bersikap adil dan hormat menghormati dan kalau kat Malaysia ni memang alhamdulillah memang jarang dengar kes bunuh ni. Tapi ada je dekat berita keluar, tapi janganlah sampai kes bunuh ni sebab biasanya kes bunuh ni dia biasa yang melibatkan bila dia dah terlibat dengan dadah kan, bila dia dah minum benda-benda yang memabukkan, contohnya dia minum arak kan, ataupun dia dah ketagih dengan dadah kan benda yang tak elok kan. Jadi bila dia dah terlibat dengan menghisap dadah, dengan dia dah minum arak ke kan, dia dah jadi tak sedar.
Walaupun dia bunuh orang, dia kerat orang 21 ke kan, dia tak sedar apa yang dia buat sebenarnya. Sebab tu kita, apa yang Allah kata jangan buat tu, janganlah buat. Sebab ada sebabnya. Allah kata jangan minum arak, janganlah minum arak. Walaupun kita rasa nak try lah sikit, jangan. Okey, seterusnya dekat sini menunaikan janji suatu kewajipan. Kalau kita dah berjanji, kita kena tunaikan. Sebab itu kalau awak pernah dengar ada yang kata bila dah berjanji, tu bukan berjanji tu, dia tak janji, dia tak tunaikan janji tapi dia janji dicapati. Dah macam mana dah dia orang punya ayat kan, bukan ditepati tapi dicapati, macam tu kan. Tak kira lah apa dia punya ni, yang penting kita jangan janji kalau kita rasa tak boleh buat. Kalau kita yakin dengan diri kita dan kita rasa kita ada tanggungjawab untuk melaksanakan apa yang kita janji, kita boleh berjanji. Sebab bila sekali kita berjanji, kalau kita tak buat, kita berdosa. Okay? Jadi kita perlu membina peribadi mulia dengan meneladani masyarakat Yathrib dalam perjanjian Aqabah. Okey, habis tajuknya. Alhamdulillah. Okey. Okay, saya try share saya punya apa nama ni, share quiz ni. Kejap kalau saya dapat lah, saya tak pasti. Kejap saya try kejap ya. Sebab saya tak sempat nak godek ni. Kalau saya tak sempat, kejap saya try Saya try. Okay, next. Sekejap. Tak juga. Sekejap ya. Klasik. Okey. Okey. Saya try share saya punya ni. Kejap saya tutup yang ni. Kalau awak dapatlah masuk. Kejap saya try. Okey. Cuba awak buka quizzes. Dia punya pin dia 056723. Awak type je dekat awak punya phone tu. Awak masuk tab baru. Awak masukkan pergi type quizzes, QUIZIZZ. Kemudian ataupun jap saya share dia punya link kejap Sekejap. Ya. Saya share link dia, saya paste dekat dalam tu saya paste kat dalam ni. Jangan lupa tulis nama sebab saya tak tahu siapa yang masuk ni. Tulis nama, jangan lupa tulis nama. Tulis nama dekat kehadiran dekat ruangan chatting sebab tak ada lagi yang tulis nama ni. Sebab saya tak tahu siapa yang masuk malam ni. Lepas tu jangan lupa masa nak join quiz ni, pastikan tulis nama sendiri. Jangan tulis nama singkatan, nama ayam lah, nama apa. Jangan tulis macam tu sebab saya nak bagi markah PPD. Saya nak bagi markah PPD. Okey, yang rekod ni saya berhenti dulu rekod ni sebab saya nak share dekat diorang. Okey, one participant. Okey, Ali dah masuk. Okey, saya nak berhentikan rekod ni sebab nanti saya nak share dengan diorang yang mana belum masuk. Saya berhentikan dulu. Okey, tulis kehadiran dulu tau. Mana saya punya recording.